Okey, ni sekarang saya nak tunjuk cara-cara masukkan mata jig head. Ni dia panggil jig head ni. Ni untuk saw plastik. Saw plastik. Untuk jika ada ni batu ladung ni, untuk mudah dia. First, kita masuk dulu sini. Masuk. Kita tebuk dulu. Tebuk dulu. Tebuk dulu bagi ada lubang. Lubang. Kita keluarkan balik. Keluarkan balik. Kemudian yang ujung ni untuk masuk ke cili ni, kita masuk balik ke lubang ni. Mesti jumpa. Nampak? Mudah ya. Masuk sini. Kemudian yang ni buat macam ni. Buat sini. Kita ambil guide tu. Kat mana kita nak pacak ni. Okey, kemudian kita masukkan. Tak apa kalau salah terkurang ke terlebih, kita boleh cabut balik ni. Kita masuk ya. Ini. Okey. Makna jadilah satu mata jig head bersama saw plastik. Ni. Jadilah dia macam ni. Okey. Sekian, terima kasih.